Tiga perkara kita nak kupah hari ni. Kita mulakan dengan perkara pertama, Trump dia mengakui keadaan semasa tak gitu baik. Okey, kita lihat Trump pada 9 Januari tu, iaitu semalam lah. Ayat pasal parti Republican mesti menangi pilihan raya pertengahan penggar Amerika. Jika kalah tu, maka parti Demokrat akan cari alasan nak pecatkan beliau. Jadi Trump menyatakan seperti tokoh Schumer, musuh ketat Trump tu, pasti akan melancarkan usaha pemecatan terhadap dia, Mr. Trump. Jadi hak benarnya keadaan law ni adalah gini. Kita jelaskan kepada anda sebabkan Trump ni dia memintas Kongres melancarkan tindakan tentera tanpa isytiharkan perang. Golongan Demokrat kini sedang siap sedia nak pecatkan Trump. Okey, namun sebab pasal bilangan ahli Republican ni dan masih lagi ramailah, kiranya usaha nak jatuhkan Trump masih lagi mustahil buat masa law ni. Jadi tapi ini tak bermaksudnya Trump dia boleh duduk dengan tenang sekali. Ikut pada masa peluang Demokrat ni nak menang pilihan raya pada pertengahan penggar semakin tinggi. Bapanya sebab masalah inflasi yang tak selesai lagi di negara dia. Jadi Trump gagal tunaikan janji kepada rakyat Amerika dan semua ni adalah berkait rapat sekali. Jadi tambah pula Trump ni dia kini dah berubah daripada seorang ahli nego kepada seorang hak gilakan perang. Dan menyebabkan rakyat hidup dalam bimbang lah. Setiap hari orang ramai bimbang juga. Mungkin sehari satu malam peluru mari daripada langit. Dan tak tahulah. Sebab saya tak pernah perang dalam tempoh ni. Trump sendiri pun akui bahawa kemenangan Republican dalam pilihan raya ni adalah sangat sukar. Jadi daripada sudut ni, dunia ni memang berwaspadalah kepada kemungkinan Trump ni dia bertindak secara bahaya dan memang hebatlah dari segi ketederaan dia ni. Jadi kini Trump ni hampir tak ada harapan untuk menawan semula Dewan Perwakilan di Amerika. Dalam keadaan ini juga Trump mungkin akan bertindak di luar kebiasaan dia lah. Contoh, dia akan arahkan askar Amerika serang Greenland. Ini sudah jadi gila. Jadi Trump law ni jelas molek dalam keadaan yang kita sebut kurang waras. Jika Trump meluaskan wilayah tanpa membayar apa-apa harga sekalipun, sokongannya patut mungkin akan meningkat pula jika Amerika jaya kuasai Greenland. Ini bermaknanya wilayahnya bertambah besar dan Trump peluang balikkan keadaan secara terus menguasai Kongres pula. Dengan jelas Trump selagi Demokrat menang dalam Dewan Perwakilan, yang menanti hanya berita buruklah yang bertalu-talu. Jadi Demokrat pasti akan gunakan segala cara nak tendangnya, nak mentangnya. Sejak semalam tadi hingga luar ni berita keluar demi so. Okey, contoh bilangan pesawat tentera sedang menuju ke Eropah. Semua orang nampak berita ni kan. Dari semalam sampai luar ni laporan menyebutkan sejumlah besar sangat pesawat tentera bergerak ke Eropah. Di Eropah banyak pesawat dah dikerahkan, termasuk pesawat pengangkutan, pesawat operasi lah. Sebahagian daripadanya milik askar penerbangan operasi khas ke askar 100 tentera darat Amerika. Ia adalah satu unit yang elit lah. Tapi masih tak pasti lagi sama ada pasukan khas yang sebelum ni, pasukan khas Delta ni yang memang hebat dengan operasi serangan tu sebelum ni turut bersama ke tak? Kenapa begitu banyak pesawat kerah ke Eropah ni? Adakah jawatan pasukan Delta turut sama? Ini kurang jelas. Okey, pada hampir masa sama satu isyarat beza juga dikeluarkan. Semalam menurut laporan Netanyahu pula beritahu Putin bahawa mereka tak mahu tinggalkan tingkat ketegangan dan tak usah menyerang Iran pula. Pada hari yang serupa, amaran turut dikeluarkan jangan main api dengan Trump. Dia ayat gitu. Ia membuatkan ramai tanya gerakan tentera yang besar ni sebenarnya nak sasarkan siapa. Dari semalam sampai lah ni, seluruh internet bincangkan soalan ni. Apakah sebenarnya nak yang diperlakukan? Siapakah dia punya target?
Jadi pada pandangan saya, kurang-kurangnya ada 3 sebab.